Dulu dia B40, sekarang dia jadi T20. Kios 7,243 unit MyKios telah berjaya disiapkan dan berjaya mengubah nasib hampir 7,000 keluarga. Setakat hari ini 90% telah berjaya diguna pakai. Dan rekod yang paling memberangsangkan, ada peniaga kecil yang pakai MyKios 1 bulan pendapatan lebih 20,000. Saya pun rasa amat bersyukur. Dulu dia B40, sekarang dia jadi T20. Atas usaha gigih kita membantu. KPKT hanya berikan peruntukan. Dia berdasarkan kepada permohonan 156 PBT. PBT yang pohon, PBT yang lantik kontraktor, PBT yang cari lokasi, PBT yang kena pastikan tempat itu sesuai. Tapi bagaimanapun atas pemantauan yang rapi. Saya akui bukan 100%. Tapi hari ini kita dah capai 90%. Out of 7,243 kios, hampir 7,000 telah diisi. Itu ada sedikit belum lagi, kita akan ambil tindakan. Saya rasa terpanggil di Dewan Yang Mulia ini, memandangkan kios itu dia dilantik oleh PBT, dipohon oleh PBT, dibuat oleh PBT. Maka mengikut sistem lampu isyarat iaitu reformasi PBT, mana-mana PBT yang gagal isi penuh MyKios, peruntukannya akan disekat dengan kadar segera. Kita hanya bagi peruntukan kepada PBT yang betul-betul buat kerja. Yang tak buat kerja, dia akan masuk dalam zon lampu merah. Yang buat kerja sederhana, dia dapat lampu kuning. Yang paling best, dia dapat lampu hijau. Kita tambah lipat gandakan peruntukan kepada mereka. So kita berikan pengiktirafan kepada mereka yang betul-betul buat kerja.